Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan tuan pengerusi Masjid Nurul Iman, timbalan pengerusi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa, kepimpinan Masjid Nurul Iman, hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kadar tidak terhingga kerana telah mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tak kurniakan kepada semua orang. Allah kurniakan kepada orang yang Allah pilih je. Bayangkan ibu-ibu, ayah-ayah, dekat kampung ni ada berapa ramai orang? Ramai kan? Ramai ke tak ramai? Ramai. Cuma yang Allah pilih untuk solat berjemaah, solat maghrib berjemaah di masjid, Allah pilih lagi untuk menghadiri majlis ilmu hanya segelintir saja, hanya sikit saja. Dan kita perlu tahu bahawa majlis semacam ini adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mungkin kita tak rasa lagi syurga yang hakiki, tapi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita boleh rasa taman-taman syurga itu dan kita masih lagi duduk di dunia ni. Dalilnya apa? Kata Rasulullah, hadis sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum riyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah, kalau kalian mendapati taman-taman syurga, maka singgahlah. Lepas tu sahabat peliklah. Sahabat pelik, macam mana nak dapat tengok taman-taman syurga sedangkan kami masih lagi di dunia? Lepas tu sahabat pun tanya kepada Nabi, "Wa ma riyadul jannah?" Apa tu taman-taman syurga yang kau maksudkan tu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, "Hilaqul dzikr wa hilaqul ilm." Fi riwayah hilaqul ilm. Halaqah ilmu dan halaqah zikir. Alhamdulillah, sebenarnya majlis macam ini lebih baik daripada kita berzikir pun sebenarnya. Sebab mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib. 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama apa? Fiqh. Cara kita solat, cara kita puasa, cara kita beribadah. Yang kedua ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah. Cara kita bersihkan hati, sucikan diri daripada dosa. Yang ketiga ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kita macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Sekarang ni senang je nak belajar. Makcik-makcik senang je nak belajar sekarang. Buka aje phone tu, buka aje TikTok, buka aje Facebook. Kalau nak belajar tauhid, tulis. Belajar tauhid mudah. Contohnya siapa? Ustaz Azhar Idrus contohnya kan. Nanti keluar. Mudah ke tak mudah? Mudah sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita je yang tak nak cari. Ala kulli hal, kita dalam nikmat yang besar. Allah pilih lagi kita untuk berada dalam hari-hari mulia je. Sekarang kita berada dalam 10 hari Zulhijjah ni. Harinya hari ketiga. Hari-harinya adalah hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala ganjarkan pahala
pada hari-hari ni, sekarang ni kita 3 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, ini hari yang mulia, hari-hari orang buat haji. Sekarang ni, jadi sekarang ni kita apa-apa je ibadah yang kita buat akan jadi ibadah yang Allah suka. Allah suka ibadah sekarang ni. Kita buatlah apa-apa pun ibadah. Apa-apa pun ibadah kita cuba buat. Kalau ada yang boleh baca Quran, alhamdulillah, baca Quran. Kalau ada yang masih nak belajar baca Quran, belajar baca Quran. Belajar baca Quran. Yang kalau ada lagi yang boleh bagi makan tak perlu banyak pun, bagilah budak-budak ke apa, gula-gula. Dalam syurga ada satu pintu untuk orang-orang yang selalu bagi makan. Dekat syurga ada satu pintu nama dia As-Surur. Ini syurga untuk orang yang selalu bagi makan budak. Bagi gula-gula ke, bagi apa ke. Kalau pergi kedai ada gula-gula, beli, lepas bagi budak-budak. Pahala ke tak? Pahala besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita ni dengan Allah ni kan, kita ni tak ada yang kecil sebenarnya. Apa-apa pun kita buat, jangan cakap dalam diri, ini sikit je ni. Tak. Di sisi Allah tak ada yang sikit. Tak ada yang sikit. Tak ada pahala yang kecil di sisi Allah, tak ada. Di sisi Allah semua besar. Sebab kita sekarang ni tengah berurusan dengan Allah yang Maha Kaya, yang Maha Dermawan. Jadi kalau kita ni bagi sikit, Allah ganjarkan. Allah tu kaya, Allah tu Maha Hebat, Allah Maha Kuasa. Mesti Allah akan ganjarkan punya. Allah tahu kita miskin, Allah tahu kita kurang harta, Allah tahu kita kurang macam-macam, tapi kalau kita bagi sikit, Allah ganjarkan. Sampai dalam satu hadis tu, ada seorang ni depan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu dia nak dihisap, nak dihitung oleh Allah kan, dia nampak banyak pahala dia, banyak. Lepas tu dia pun cakaplah ke Allah, ya Allah, dari mana pahala banyak-banyak ni? Banyak pahala, aku tak buat pun ni semua. Bayangkan, apa kata Allah? Jawab Allah apa? Ini dulu amal baik kamu yang kamu pernah niat nak buat tapi tak kesampaian. Tak sempat nak buat. Niatlah banyak-banyak, niat banyak-banyak. Ni aku nak sedekah, aku nak ini, aku nak itu, aku nak. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan-puan, kalau kita ni niat buat baik, Allah tulis dah kebaikan. Kalau kita buat baik lagi, kita buat benda yang kita nak niat tu, Allah tulis berkali ganda kebaikan. Lepas tu apa? Lepas tu kalau kita buat keburukan, adakah Allah tulis keburukan kita tak kala kita niat sahaja? Tak. Kita niat je nak buat buruk. Allah tulis ke tak? Dosa. Tak, Allah tak tulis. Allah tulis bila? Allah tulis kalau dah buat. Allah tulis satu je dosa. Allah tak tulis, Allah tak ganjarkan dosa. Nampak tak pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam kitab kitab Tauhid, Jawharatul Tauhid, ada menceritakan tentang malaikat Raqib dan Atid. Malaikat ni ada sebelah kanan, sebelah kiri, betul ke tak? Betul. Dan cerita dia, sebelah kanan ni sini lagi dia sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri ni akan ikut cakap sebelah kanan. Kalau kita buat dosa, kan, malaikat kiri ni, malaikat kanan ni, malaikat kiri akan tanya malaikat kanan. Dia kata, aku nak tulis ke? Lepas tu malaikat kanan cakap, tunggu sampai dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, tak jadilah tulis. Bayangkan sampai macam tu sekali. Lepas tu kalau tulis pun bukannya berlipat kali ganda, tidak, satu je dosa Allah tulis untuk kita. Kalau dah berlanjutan masa dia tak taubat lagi, barulah malaikat kanan cakap kat malaikat kiri, sekarang tulislah, semoga Allah rehatkan kita daripada dia. Semoga Allah rehatkan kita daripada dia. Maksudnya apa? Semoga dia bertaubat. Bayangkan, dah suruh tulis pun malaikat doa lagi supaya kita ni bertaubat. Baik tak Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Dalam alam semesta ni, makcik-makcik, pakcik, ibu-ibu, ayah-ayah, tidak ada yang lebih baik kepada kita berbanding Allah. Tak ada. Ini biar lekat dalam kita punya pemikiran ni, tidak ada yang lebih baik kepada kita melebihi kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita mata, kita pakai untuk maksiat. Besok pagi kita bangun, mata kita selik lagi. Betul ke tak? Betul.
Kalau kita tidur, kita punya katil warna biru, besok-besok kita bangun, katil kita berubah tak warna? Biru lah. Macam tu je. Cuba bayangkan kalau kita bangun pagi, katil tu berubah. Berubah bentuk macam mana? Agak-agak berubah warna lah contohnya. Kita nampak orang warna biru contoh, macam avatar tu. Macam mana? Habislah, mesti orang takut. Cuma kita bangun semalam sebelum tidur ni maksiat banyak. Bangun pagi, Masya Allah, tengok lagi orang. Kita pakai kaki kita untuk pergi tempat maksiat. Kita malas pergi masjid, kita pergi tempat maksiat. Besok-besok kita bangun, kaki kita boleh gerak lagi macam biasa. Subhanallah. Sampai kan tuan-tuan puan, mata kita ni, kalau kita belajarlah ilmu sains tu kan, mata kita ada kandungan air yang tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih sakit, kalau kurang pun sakit. Maksudnya setiap hari yang kita celik sekarang ni, itu memang, bayangkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lah manusia, bagi kita, contohlah apa contohnya zaman sekarang ni yang mungkin orang pandang, phone contohnya, handphone. Orang bagi kita handphone, ni handphone untuk engkau. Lepas tu kalau handphone tu rosak ke, kau nak beli SIM card ke, kau nak charge ke, kau nak dia punya charge rosak, kau nak beli baru ke, kau punya pasal lah. Ikutlah. Aku dah bagi engkau phone, kalau rosak ikutlah kan. Cuma pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kita mata, maintenance je pun Allah jamin lagi sampai kita mati. Penjagaan mata tu Allah lagi pelihara, tak kurang air, tak lebih. Dia punya, kalau satu urat je putus dalam mata kita ni, ada banyak urat, ada ratusan ribuan urat kat sini, satu je putus, tak nampak dah. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh menandingi siapa-siapa dah. Kalau sekarang lah saya tanya ibu-ibu, ayah-ayah, apa nikmat Allah yang paling besar? Ada yang cakap kehidupan, ada yang cakap apa lagi, mata, ada yang cakap mulut, ada yang cakap, nampak tak? Berlainannya jawapan tu sebab banyak sangat Allah bagi kita nikmat sebenarnya. Sampai kita ni kadang-kadang merungut dengan Allah, ya Allah, kenapa aku hidup macam ni? Ya Allah, kenapa aku hidup susah? Ya Allah, kenapa? Ada orang lagi susah. Ada orang lagi susah. Kalau kita rasa kita hidup susah, kita tengok orang lain yang lebih susah daripada kita. Dalam agama ni, dalam agama Rasulullah suruh kita tengok orang yang lebih atas. Aku mungkin solat sunat tak kurang buat, aku tengok orang yang buat, lalu aku ikut dia buat. Kalau kita, tapi dalam hal dunia, Rasulullah suruh tengok orang bawah kita. Kalau kita kurang, kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita. Kita mungkin kekurangan harta, ada orang tak ada harta langsung. Mungkin rumah panas, ada orang tak ada rumah langsung, nak berteduh daripada matahari panasnya terik, tak ada langsung. Adik-adik kalau mungkin kurang faham, ada orang bodoh bengap betul, tak erti faham-faham. Mungkin dapat B, bersyukur. Ada orang belajar lama-lama, exam pun macam tu juga. Hadir kelas tambahan, kita malam exam tu baru nak ni dapat baik pula. Dan kadar cinta Allah tu bukan dengan kadar kita punya nikmat yang Allah bagi, faham tak? Bukan bermaksud kalau nikmat kita banyak maksudnya Allah sayang. Tak juga. Tak juga. Ada orang cakap, ustaz ni kaya je dia, tapi dia suka maksiat. Ini kaya je dia suka buat masalah kacau orang, suka buat dosa. Ini sebelum dia ada orang lagi kaya lagi, Firaun. Firaun tu orang sembah je, tuan-tuan puan-puan. Orang sembah. Tak makan orang kalau dia tak nak. Kalau dia tak nak bagi makan orang, tak makan. Firaun tu kaya ke tidak? Firaun tu, piramid yang dia buat tu sampai sekarang jadi antara rahsia dunia yang tak terbongkar sampai sekarang, Firaun tu. Tapi apa nasib dia? Nasib dia mati tenggelam. Bayangkan, orang paling kaya. Kalau kita lah kan hidup zaman tu, agak-agak kita ikut siapa? Agak-agak kita ikut siapa? Nabi Musa ni pengembala kambing, miskin, tak ada orang ikut, pengikutnya sikit je. Firaun Tuhan, orang sembah.
Kaya raya, rumah besar, semua ada. Agak-agak tuan-tuan puan-puan, kalau kita zaman tu kita ikut siapa agak-agak? Waliyadzubillah. Kita dengar cerita boleh lah, senang lah cakap. Oh, Nabi Musa ada tunjuk ular bagai. Ahli sihir Fir'aun ular juga. Kalau kita tengok zaman ni, kita ikut siapa agak-agak? Kita sekarang pun tak boleh nak boikot apa yang kena boikot lah, macam-macam. Ada hatinya kat zaman Fir'aun. Nak makan kena sembah dulu baru dia bagi. Kita ni kalau tak makan sehari tu tak ada mood dah. Betul ke tak betul? Betul. Puasa. Pergi bazar, dia putar bazar tu. Dia dia tawaf bazar tu. Di sini ada bazar. Kalau pergi pasar, cari makanan, dia putar. Tak dapat makanan, bukan tak dapat, dia yang memilih. Nampak tak? Itu pun kita susah nak lawan lagi hawa nafsu kita dalam ni. Hawa nafsu kita pun susah lagi nak lawan. Bayangkan kalau kita zaman Nabi Musa alaihissalam tu, zaman Fir'aun. Tak cerita lagi zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh orang miskin buat kapal besar atas bukit. Kau gila apa? Nampak tak? Nabi Nuh alaihissalam buat kapal besar, bahtera je tu atas gunung dia buat. Bayangkan kalau kita lah kan, ada gunung mana-mana sini, dia buat kapal situ. Apa kita kata? Gila kau ni? Untuk siapa kau buat ni? Lepas tu dia jawab, ini nanti akan datang banjir besar, nanti semua orang ikut aku akan selamat. Gila. Banjir besar sampai gunung. Nampak tak? Tapi alhamdulillah, kita lahir je Islam dah. Tak payah tukar-tukar IC. Lahir dah Islam. Ada dua nikmat paling besar dalam hidup. Yang pertama nama dia apa? Ni'matul ijad. Nikmat kewujudan. Allah wujudkan kita. Sebelum 500 tahun kita kat mana? Sebelum 500 tahun kita kat mana? Tak ada. Kita ni Adam. Kita ni tak wujud. Sebelum 1000 tahun kita kat mana? Kita ni tidak ada, tuan-tuan puan-puan. Kita ni tidak wujud. Nikmat terbesar nombor satu apa? Al-ijad, kewujudan. Taib. Yang kedua, nikmatul iman wal Islam. Nikmat beriman dengan Allah dan Islam. Alhamdulillah, semua lahir dah Islam dah. Lahir dah beriman. Lahir dah kena dah apa? Kecil-kecil dah pandai dah diajarkan untuk solat. Nikmat nikmat. Berapa ramai orang kafir sana, ya Allah. Malam ni dia tidur dalam keadaan kafir. Boleh bayang tak? Mungkin kita rasa benda ni biasa je kot. Bayangkan orang kafir ni buat baik pun tak ada apa-apa depan Allah. Syarat buat baik terimanya apa? Iman. Iman dulu baru buat baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wal ladzina amanu wa amilus solihat, dalam Quran gitu macam tu. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dulu dan beramal soleh. Bayangkan orang kafir yang buat baik itu pun depan Allah nol, kosong. Tak ada apa-apa. Kita kan dalam Islam ni angkat kayu daripada jalan tak tepi. Pahala ke tak? Pahala dah. Nampak tak? Betapa mudah ni kita ni nak buat baik zaman sekarang ni. Macam-macam yang main TikTok, yang main FB. Jumpa konten bagus, share. Download dulu, update status. Pahala betul tak? Betul, pahala. Nampak scroll, ada ceramah. Download, update status. Pahala. Bagi salam ke orang, Assalamualaikum. Pahala. Apa lagi? Bagi gula-gula. Pahala. Semua pahala. Sebab itulah kalau orang hidup dengan Allah ni dia susah nak cakap. Dia memang susah nak sedih lah. Cerita je macam tu.
Dalam hidup ni kita kejar ni redha Allah, cinta Allah. Kalau dapat dua ni dah lah. Kalau Israel datang pun boleh ambil dah. Sama macam tu sekali Bayangkan, ulama ada cerita, tahu Majnun Laila kan? Majnun Laila tu real Majnun Laila tu memang wujud. Ulama sebut cerita Majnun Laila tu dalam kitab-kitab dia orang. Hatta Imam Ghazali, Imam Ghazali, nama beliau apa? Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, lahir di Tus, At-Tusi, wafat tahun 505 Hijrah. Beliau ulama besar, ada banyak kitab. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, waktu beliau cerita tentang cinta Allah tu, beliau je sebut cerita Majnun Laila tu. Majnun Laila ni zaman bila? Zaman sebelum kedatangan Nabi, ahli fitrah. Bayangkan ada satu kisah Majnun Laila. Majnun, ni cerita Majnun ni nama dia Qais. Nama dia apa? Qais bin Muwallah, nama dia sebenar dia. Qais bin Muwallah ni orang kaya. Majnun ni orang kaya. Majnun Laila tu, dia sebenarnya istilah dia Majnun Laila. Cuma Melayu cakap Laila Majnun, macam tu kan. Majnun Laila maksudnya orang yang tergila-gilakan Laila. Kalau Laila Majnun nanti saja lain. Laila yang gila, tak bukan. Laila tak gila, yang gila tu laki tu. Nama dia Majnun Laila. Orang yang menggila-gilakan siapa? Laila. Waktu tu, dan cinta si Majnun ni tak kesampaian pun sebenarnya. Sampai dia mati tak kesampaian pun. Tapi ulama ambil iktibar daripada cinta Majnun Laila tu untuk membuktikan cinta seorang hamba kepada Tuhan ni. Satu hari Majnun ni, dia kat luar rumah dia, tiba-tiba ada anjing lalu. Daripada mana anjing? Ditanya orang. Anjing ni daripada kampung Laila. Apa dia buat tuan-tuan puan? Dia ambil anjing tu, dia mandikan, dia wangikan, dia cium anjing tu, dia muliakan anjing tu, dia bagi makan, bagi kenyang anjing tu. Orang tanya dia, "Wahai Qais, kau buat apa ni?" "Aku tengah muliakan anjing daripada kampung Laila." Gila tak? Ya gila lah apa? Sebab itu digelar Majnun gila Laila. Ada lagi kisah. Satu hari Laila ni dia buat kenduri Cakap Sabah kita boleh kan? Sebenarnya orang Sabah lahir 12 dia lahir di Firda Umas. Orang Sabah. Keluarga pun orang Sabah. Cuma sudah lama di sana susah saya cakap Sabah. Cakap Sabah pun lain je nanti. Jadi kalau boleh sikit-sikit tu boleh lah ya. Satu hari Laila ni buat kenduri. Laila ni tahu tak si Majnun ni suka sama dia? Tahu. Dia buat kenduri. Kena pula yang menyuang tu, tuang makanan tu Laila. Jadi beratur lah kan Majnun ni. Ambil piring, ambil pinggan, beratur. Depan Laila ambil piring itu, dilemparnya, pecah. Apa Majnun buat? Dia beratur balik belakang, dia ambil balik. Susah buat sabar. Dia ambil baliklah piring tu. Beratur lagi. Datang lagi, lempar lagi. Sampai jadi orang terakhir, petang berhabis. Ulama bahas cerita Majnun Laila ni, nak katanya menujulah pada Allah walaupun kamu nampak macam Allah tak terima. Kita cari redha Allah, cari cinta Allah. Kadang-kadang kita ni dah orang kata dah jaga semua dah. Benda haram tak buat, ni semua tak buat. Ada juga musibah, ada juga ujian, ada juga susah. Itu maknanya apa? Maknanya Allah nak uji cinta kamu tu macam mana. Kalau kita lah ada kekasih, kita mesti nak check, betul ke tak sayang aku? Betul ke tak? Macam tu jugalah. Cinta Allah ni
dan cinta makhluk ni kalau ada kaitan dengan Allah je jadi mulia. Tak ada kaitan dengan Allah, semua cinta makhluk yang tidak terkait dengan Allah khusran, rugi. Semua akan fana, semua akan binasa yang tidak terkait dengan Allah. Tapi semua yang terkait dengan Allah akan kekal dengan kekalnya Allah. Maksudnya apa? Tak akan binasa. Sebab itulah antara orang yang akan dinaungi di bawah naungan Allah nanti, waktu tu ketika mahsyar, mataharinya sejengkal aja. Panas ke tak? Allah Rabbi. Tengah hari kan kita ni di sini di kampung ni, tengah hari angin tu bahang. Panas. Matahari tu jauh makcik jauh matahari tu. Kita merasa panas tu di sini. Bayangkan waktu tu tuan-tuan perempuan matahari macam ni je. Akan ada orang peluh je tu sampai sini, sampai lutut. Ada orang peluh je sampai sini. Ada orang kata dalam hadis cakap dia tenggelam dengan dia punya peluh, dengan dia punya keringat dia tenggelam. Waliyadzubillah. Masing-masing dengan amalan dia. Waktu tu seorang mak tak akan ingat dah anak dia. Bayangkan betapa gentirnya, betapa bahayanya, betapa ya Allah hari tu. Akan ada beberapa orang yang akan stay, yang akan Allah naungi, Allah payung di waktu tu. Ada 7 golongan. Antaranya apa? Antaranya 2 saudara yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Makcik-makcik ni yang jumpa ni, pakcik-pakcik, abang-abang yang jumpa, niatkan jumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Nanti orang semua panas, kita ada payung. Orang semua tenggelam dalam dia punya keringat, kita santai je. Nampak tak? Antaranya apa lagi? Antara orang yang akan dinaungi di bawah naungan Allah ni, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Ini orang yang akan dinaungi di bawah naungan Allah. Mungkin kita dah tua, kita jadikan pemuda yang dimaksudkan Nabi itu anak kita. Aku besarkannya dalam ketaatan kepada Allah, dapat naungan Allah. Bayangkan lagi-lagi apa lagi? Orang yang ada hatinya suka ke masjid akan dinaungi di bawah naungan Allah. Pakcik azan je, mesti masjid lah. Azan je, masjid lah. Bayangkan waktu muda hidup taat, jumpa orang apa nama dia kerana Allah, pisah kerana Allah, berapa naungan dapat? Bayangkan betapa ya Allah baiknya Allah. Waktu tu kita tak fikir dah. Tak fikir dia nak mengumpat orang sebelah, rumah besar ke, rumah kecil ke, masjid baru ke, masjid lama. Tak ada dah waktu tu. Tak ada dah. Kita tak fikir orang dah. Bayangkan waktu tu semua orang takut. Semua orang takut. Dia tak fikir dah. Waktu tu orang semua akan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tak berbaju, tak ada pakaian langsung. Waktu Rasulullah bagi tahu ni, Sayyidatina Aisyah ada dengar sekali tahu. Lepas tu Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, tak malu ke waktu tu?" Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, dahsyatnya hari tu membuat orang lupa untuk malu waktu tu. Bayangkan, waliyadzubillah min dzalik. Semoga waktu tu kita dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu tu kita dapat duduk dengan Nabi Muhammad sekali. Kita ni hidup, kita semua mungkin ada yang dah berumur, mungkin semua dah lah stay dengan Allah je lah kan. Dengan Allah je lah kita. Jangan fikir dah orang, jangan fikir dah nak tambah duit, jangan fikir. Jangan fikir dah. Cukuplah kita ni hidup. Waktu muda tu cinta dunia, dah cukup. Dah tua ni kita fokus sikit. Datang masjid, datang majlis ilmu,
Tak boleh bukan sini kurang majlis ilmu. Ada phone. Tengok live. Ni ada live lagi. Nampak tak? Tengok live orang. Tengok live ulama, ustaz-ustaz yang mudah difahami. Tengok yang jangan digelak-gelak pun tengoklah. Pahala. Hadir majlis ilmu lebih baik daripada banyak solat sunat. Ya ke ustaz? Ya, ada dalam hadis. Hadir majlis ilmu besar ganjaran dia. Ada orang lah, kalau ada orang ada dua pilihan. Nak join majlis ilmu ke nak zikir 1000 kali. Kita pilih yang mana? Majlis ilmu. Satu hari Rasulullah SAW datang Masjid Nabawi, ada 2 halaqah, ada 2 orang berkumpul lah macam tu. Yang satu berzikir kepada Allah, yang satu lagi belajar agama, ilmu agama. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata kullun fihi khair. Dua-dua baik. Dua-dua baik. Lepas tu apa Rasulullah buat? Kata perawi hadis, Rasulullah duduk dekat majlis ilmu. Perawi hadis ni, ulama ni, kalau ada hadis satu tu, ulama boleh bagi syarah ribuan syarah. Antara syarah yang terkenal apa? Itu maksudnya majlis ilmu lebih baik daripada majlis zikir. Kalau tak, kenapa Nabi duduk kat majlis ilmu? Hakadha. Faham agama lebih baik daripada banyak ibadah. Orang yang faham agama, tuan-tuan puan-puan, lebih syaitan takuti daripada orang yang banyak ibadah. Dikisahkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada seorang ahli ibadah ni, dia beribadah kosong. Dia tak ilmu, tak ada apa. Dekat atas gunung, orang panggil apa? Bertapa, orang cakap. Atas gunung dia ibadah. Dia terkenal lah, dia ni abid. Gelaran dia apa? Orang banyak ibadah ni abid gelaran dia, tukang ibadah. Banyak ibadah. Orang pun satu hari orang dengar banyak ibadah. Ada berapa orang alim ni nak pergi ziarah dia. Orang pergilah ziarah dia. Dia layan dengan baik, dengan orang baik, orang soleh. Orang baik lah, orang banyak ibadah. Dekat luar rumah dia ada kedai. Terdetik dalam jiwa ataupun dalam hati orang yang menziarah itu nak tanya, untuk apa kedai ni? Orang pun tanya lah dia, untuk apa kedai ni? Dia kata, aku banyak ibadah. Dia kata, okey, tahu. Dan aku tak ada isteri. Tahu. Dia kata apa? Kalau aku ada rasa syahwat, aku lepaskan kat kedai ni. Dan waktu tu dia tak tahu pun perbuatan tu haram. Orang alim tu bagi tahu, menangis dia. Dia turun daripada tempat dia bertapa tu, pergi menuntut ilmu agama baik-baik. Bayangkan tukang ibadah, banyak ibadah, dalam waktu yang sama dia buat dosa besar. Dan dia tak tahu pun. Ada orang lah banyak solat, dia tak tahu pun benda tu batalkan solat. Dia tak tahu pun benda tu batalkan solat, dia buat macam tu selalu. Macam ni ibadah dia. Itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah orang yang mengumpulkan kedua-duanya, ilmu pun banyak, ibadah pun banyak. Dalam Quran pun Allah banyak puji ahli ibadah ke orang yang banyak ilmu, orang yang banyak ilmu lagi. Tak suruh kita belajar jadi ustaz, tak bukan. Maksudnya kita kena faham agama. Faham agama ni tak semestinya duduk depan ni bercakap, tak. Banyak je zaman sekarang tak faham agama pun duduk depan ni. Mana ke tak? Banyak bahasa semut pun ada. Betul ke tak? Betul. Kalau tak tahu search je bahasa semut. Ada dia orang agungkan dia. Cakap bahasa semut, merapu. Tak ada bahasa semut pun dia merapu. Nampak tak? Nak suruh faham agama tu maksudnya kamu reti apa yang kamu buat. Solat macam mana, rukuknya macam mana, Al-Fatihahnya macam mana. Itu wajib wajib. Lanjut usia tak ada masalah. Yang lepas kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan ganti kita ganti. Yang akan datang ni kita belajar sikit-sikit. Sekarang ni semua mudah. Search kat mana-mana mesti keluar punya cara solat yang baik. Kalau malas nak baca ataupun tak boleh baca, tengoklah yang video. Oh macam ni solat yang betul. Oh sebelum ni salah sikit, sebelum ni kurang tepat, perbaiki. Nampak tak?
Bayangkan kita ni menuntut ilmu agama ni, nak kata mulia ke tidak, dalam hadis sebut innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna, kata Rasulullah macam tu. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Siapa-siapa yang penuntut ilmu ni bukan kena masuk pondok, tak semestinya. Yang belajar ilmu agama maksudnya. Para malaikat menghamparkan sayap dia kepada penuntut ilmu kerana dia suka perbuatan penuntut ilmu tu. Ikan-ikan di lautan beristighfar untuk penuntut ilmu. Makcik-makcik ni sekarang ni ikan tu ikan tengah istighfarnya. Ampunkanlah dosa hajimat, ampunkanlah dosa hajah rapiah, ampunkanlah dosa. Bayangkan berapa banyak lautan kat laut tu ikan ni semua istighfar untuk kita. Subhanallah. Mungkin istighfar kita pun tak boleh menyandingi banyaknya istighfar ikan-ikan tu. Istighfar kita pun, kata ulama, istighfar kita tu, kata Rabi'ah Tardawiyah, dia kata istighfar kita perlu kepada istighfar lain lagi. Kita istighfar bukan ada riak, bukan ada wujud, mungkin ada rasanya, mungkin tak ada pengiktirafan, tak ada rasa kesal, tak ada rasa menyesal, tak ada rasa apa. Istighfar kita perlu kepada istighfar lain, kata ulama. Istighfar ikan, istighfar malaikat, takkan kena ada istighfar lain pula. Subhanallah, kita buat bentuk ilmu agama ni banyak fadilat dia, banyak sangat. Kita tahu sikit pasal solat, kita ajar anak kita pula. Mengalir pahala tu Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali pada 3. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Pasang lampu kat masjid, pasang kipas, bagi sejadah, berterusan pahala dia. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita ajar anak kita je, tak payah jadi cikgu pun. Ajar anak kita solat betul-betul. Nanti dia besar, dia ajar anak dia, anak dia ajar anak dia, anak dia ajar anak dia, sampai hari kiamat. Pahala tu sampai kat kita dalam kubur. Tak perlu jadi ustazah, tak perlu jadi ustaz, tak perlu cikgu pun, ajar anak je. Kalau anak ada seorang, dapat banyak mana tu. Kalau anak ada 5, ada 6. Orang kampung banyak pula anak, ada 7, ada 8, ada 8, ada 9 anak. Dekat kubur kita dah macam ni dah, sampai malaikat delivery. Nah, pahala. Terkejut kita, uish, banyak mana ni? Ini daripada kau punya cucu yang kau punya cicit yang ke-6, ke-7. Tunggu kejap lagi, ada lagi. Ada lagi ni apa? Parcel. Pahala. Lepas apa pula? Ni cicit kau yang ke-5 pula. Bayangkan berapa banyak kita punya cicit kalau kita ajar ilmu agama macam tu. Bayangkan kalau kita ajar orang lain. Nak ajar anak, ajar kawan dia sekali macam tu kan. Sambil-sambil. Pahala ke tak pahala, tuan-tuan puan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah. Anak yang mendoakan mak ayah dia. Anak soleh tu, ulama tafsir, ulama syarah hadis ni, anak soleh tu bukan maksudnya anak soleh maksudnya jadi ustaz ke, hafal Quran ke, tidak. Soleh kat sini maksudnya beriman. Soleh kat sini maksudnya apa? Maksudnya beriman. Cukup dengan dia beriman kepada Allah, dia doakan mak dia mesti sampai. Nak kata pendosa ke, tukang minum arak ke, macam mana pun keadaan dia, doakan untuk mak dalam kubur mesti sampai. Azan dulu ke macam mana? Ke terus? Apa tadi? Lupa saya. Mesti sampai. Sedekahkan untuk mak ayah. Kalau kita ada duit lebih, kita sedekahkan. Contohnya kita bagi selai sejadah je, beli sejadah yang sedap-sedap sikit yang ada span-span macam tu kan, letak kat masjid. Oh, makcik-makcik solat suka, makcik-makcik solat. Pahala je solat tu sampai kat mak ayah kita, sampai kat kita dulu juga. Pahala mudah je. Mungkin kurang duit, ajar orang, suruh orang zikir.
Bagi orang zikir, kita ajar je. Zikir ni Nabi ajar begini. Nabi buat ini. Selagi orang tu buat, pahala mengalir. Kalau kita nampak pahala tu lah, memang bayangkan yang kita ni, kalau orang lah cakap kan, kalau kau buat ni aku bagi kau duit contohnya. Kita buat ke tidak? Mestilah buat kan. Kalau kau buat ni aku bagi kau RM10. Saya pun buat. Bayangkan pahala tu di sisi Allah lagi besar pada duit. Duit tu dia tak akan bawa mati dalam apa. Tak ada lagi tak pernah lagi jumpa orang kaya kan mati bawa duit. Pernah tak? Tak pernah. Orang Islam mati dengan kubur macam tu je lah. Orang kafir lagi seram, kena bakar pula. Allah, dah lah mati, kena bakar pula. Aduh, kesian je. Lepas tu dah kebakar, lempar kat laut pula abu. Aduh, itu yang berhantu tu. Abu je dibuang pula. Macam mana? Bayangkan yang kita mati kan, tak ada bawa harta pun. Tak ada bawa harta. Rumah besar, akhirnya rumah kubur. Baju banyak, akhirnya kain kafan. Banyak kawan, banyak kenalan, dulu orang hebat kat dunia, akhirnya sendiri dalam kubur, tak ada yang teman. Lepas kita mati, tuan-tuan puan-puan, lepas kita mati, ni fakta lepas kita mati, mungkin ada family kita yang sedih. Berapa lama dia sedih? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, walaupun setahun, 2 tahun lah sedih. Kawan-kawan kita lepas kita mati mungkin akan sedih sekejap. Lepas tu dia akan kembali tertawa balik dengan kawan-kawan mereka yang lain yang masih hidup. Keluarga kita juga begitu. Mungkin mereka akan sedih sekejap. Waktu tahlil mungkin sedih, waktu ziarah mungkin sedih. Lepas tu mereka akan happy balik. Dan waktu lepas kita mati, kehidupan ni tak akan berhenti, akan jalan macam biasa. Kita mati malam, besok masih pagi juga. Kita mati pagi, mesti lepas tu malam juga. Orang nama Ruqyah tu mesti nama je Ruqyah juga. Orang nama Ali, still Ali juga nama je. Takkan berubah pun dunia lepas kita mati. Lepas kita mati takkan ada orang peduli, takkan ada orang sayang sampai dia pun nak letak rumah tapi kita punya kubur. Tak ada. Sesayang apa pun orang pada kita, lepas kita mati dia akan lupakan kita, dia akan tinggalkan. Kita akan jadi memori dekat kepala orang je. Takkan ada yang bersama kita kecuali amalan kita, kecuali Al-Quran yang kita baca, kecuali sedekah yang kita punya infakkan, kecuali anak soleh yang mendoakan kita, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala kita tak lupakan dulu kat dunia. Ini akan bersama kita. Kalau kita tak ada, kadang-kadang kita kena baca juga, kadang-kadang buku, kitab yang cerita pasal apa namanya, pasal azab kubur ni. Ya Allahu Akbar. Ada satu kitab karangan Imam Suyuti, Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti, nama dia Syarhus Sudur fi Halil Mauta wal Qubur. Dia ceritakan tentang azab kubur. Boleh search kot, mesti ada terjemahan punya. Syarhus Sudur karangan Imam Suyuti. Itu kalau baca, Allahu Akbar. Cerita pasal malaikat yang datang tanya je. Panjang dah cerita kat situ. Pasal malaikat yang tanya je. Malaikat tu tanya je, cerita je. Dia tanya je, tak ada buat apa pun. Yang azab lain lagi. Seram, ya Allahu Akbar. Tak lagi cerita pasal azab kubur lagi, tak lagi cerita pasal banyak Saya bagi satu lah, azab paling ringan dalam dekat akhirat, dekat neraka nanti. Azab paling ringan tuan-tuan puan-puan, azab paling ringan. Paling ringan azab dia apa? Dia bagi kita pakai selipar. Selipar tu membakar jasad kita, yang menggelegaknya otak. Ni semua ni macam mana agak-agak ni, sini ni. Menggelegak otak. Allahu Akbar. Allah tunggu kita taubat. Allah tunggu kita berubah. Allah tunggu kita. Kita dah tua, kita masih lagi banyak buat problem, banyak lagi buat dosa.
Umur kita dah 30 masih lagi. Umur dah 40 masih lagi. Umur dah lanjut usia pun masih lagi. Alangkah jahatnya kita depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, alangkah biadabnya kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita ni dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Kitabnya karangan As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Kitab ni menceritakan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Musa alaihi salam, orang kalau buat dosa malam tu, pagi dia bangun, dia nampak dosa tu tercatat depan pintu rumah. Orang jalan ni boleh baca, oh semalam buat macam ni, semalam buat macam ni. Umat Nabi Muhammad alaihi salam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dosa banyak mana pun malam tu, pagi orang tak nampak pun, hatta kesan pun orang tak nampak. Bayangkan. Baik tak Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahi baik. Demi Allah lah baik yang kita. Tolonglah sedar. Kita dah lanjut usia, tolonglah bangun malam tu, tolonglah doa, minta ke Allah, lepas solat minta dengan Allah, ya Allah, dosa aku banyak ya Allah, ampunkan aku ya Allah, anak aku ya Allah. Ini asyik-asyik nak ada status je, sikit status. Saya cerita ke orang, sampai bila? Sampai bila kita nak jadi hamba yang selalu tinggalkan Allah untuk orang? Sampai bila? Kita ni tuan-tuan nak buat baik ni tak payah fikir orang cakap apa. Sekarang banyak nak pergi haji pun takut. Nanti orang panggil aku haji pula dah. Nak pergi masjid, nanti orang cakap aku baik pula. Kenapa orang cakap aku baik pun? Kenapa masalahnya? Tak ada masalah pun. Nanti orang panggil aku imam pula. Nanti orang cakap aku ini pula. Nanti awak buat untuk siapa? Untuk Allah. Cukuplah pandangan Allah untuk kamu, cukuplah. Kenapa kita mesti? Imam Syafi'i cakap, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat tahun 204. Katanya apa? Katanya ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah satu cita-cita yang tidak akan tercapai. Imam Syafi'i cakap. Lepas tu dia kata apa? Fatruk ma la yudrak, watruk ma la yudrak. Maka capailah ridha Allah yang tak boleh ditinggalkan, dan tinggalkanlah ridha manusia yang sebenarnya tak akan tercapai pun. Kita usaha nak buat orang suka kita, dia tak akan boleh. Setiap orang dalam dunia ni, sebaik apa pun dia, sejahat apa pun dia, mesti ada dua. Orang yang suka dia, orang yang benci dia. Betul ke tak? Betul, kita semua mesti ada macam tu. Nabi Muhammad alaihissalam, betapa baiknya Nabi waktu sebelum Nabi jadi Nabi alaihissalam, sebelum diangkat jadi Nabi, orang gelar dia apa? Al-Amin, yang dipercayai. Lepas jadi Nabi baru ada kes, baru orang tak suka. Nabi Muhammad ada orang benci. Kita orang benci, kita sedih, kita ni. Nabi Muhammad ada orang benci. Nabi Musa ada orang ejek. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan, Tuhan yang maha hebat, maha kuasa tu, orang tak cakap lagi ini anak Allah, ini isteri Allah. Fitnah ke tak? Fitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita baik pun tak adalah sangat, mengumpat pun selalu lagi. Orang tak suka, sedih. Sedih apa? Buat baik, cari cinta Allah, lepas tu dah. Orang lain nak suka, tak nak suka, nak benci, tak nak benci, biar. Itu bukan urusan kita. Biarlah orang nak cakap apa pun kepada kita. Biar orang nak cakap apa. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ke akhirat, nanti semua orang ejek-ejek kita tu tengah susah, kita dengan Allah tenang je. Waktu orang-orang semua tengah sedih, kita happy je, senyum je. Senyum.
baik je kita. Jadi capailah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah ni memang, kalau ada orang dapat cinta Allah ni, hidup dia memang akan tenang, tidak akan rasa susah. Walaupun banyak dalam kitab Risalatul Mudzakarah karangan Imam Al-Haddad, dia kata kalau ada orang, kalau dunia ni kan dengan langit ni bercantum macam ni, langit bumi bercantum, maka mesti Allah akan tempatkan di sana satu tempat untuk orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang selalu dengan Allah. Mesti ada tempat yang selamat kat situ. Bayangkan. Subhanallah, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berhenti bila ni? Boleh dah? Ada soalan? Jadi mungkin insya-Allah itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Iman sebab memberi kerjasama, dapat berucap, dapat mencapaikan sepatah dua kata di sini. Yang baik daripada Allah, yang buruk juga daripada Allah, tapi atas kesalahan dan kesilapan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimillahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi 'ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqadatan wa naman ij'alhu ya rabbi ruhan lidhati min jamil wujuhi fid dunya qabla al akhirah ya azim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.